Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Fatihah ayat 1. Inilah ayat pertama di dalam Al-Quran, Surah Al-Fatihah ayat 1, yang dimulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tetapi mengapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan nama Ar-Rahman, Maha Pemurah, dan Ar-Rahim, Maha Mengasihani di dalam permulaan Al-Quran ini? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai banyak nama seperti Maha Adil, Maha Besar, Maha Bijaksana, dan banyak lagi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani? Ulama dalam menjelaskan perkara ini bahawa mengapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan nama Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani adalah untuk memperkenalkan Dia kepada hambanya dengan rasa cinta dan kasih sayang kepada hambanya. Kerana maksud Ar-Rahman, yakni yang Maha Pemurah itu, bermaksud bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kasih sayang yang sangat luas kepada seluruh makhluknya, seperti memberikan rahmat, yakni rezeki, kepada semua makhluknya, tidak kiralah sama ada mereka beriman atau tidak beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah tetap akan mengurniakan rahmatnya. Manakala maksud Ar-Rahim, yakni Maha Mengasihani, bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengurniakan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman dan taat kepada segala perintahnya, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga akan dapat di akhirat juga, di antaranya ialah syurga. Kesimpulannya sahabat semua, mengapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan namanya Ar-Rahman, Maha Pemurah, dan Ar-Rahim, Maha Mengasihani adalah kerana kedua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah tentang cinta dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allahu Akbar.